Maka laki-laki dia nak tak ke perempuan? Saya tengok perempuan rasa nak. Nak memang ada nak. Mang ada bini lagi. Tengok bini berasa nak tak? Nak seorang lagi. Tu kata memang dia panggil fitrah. Nah, hak tambah dah tu yang dia tak apa sihat. Faham tak? Pasal apa Tuhan buat? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nampak? Dihias bagi manusia itu, kalau laki-laki, nampak? Rasa perasaan ingin kepada kaum wanita. Maka kaum wanita Tuhan hias juga rasa ingin pada kaum lelaki. Lepas tu dia gaduh jatang tina. Kalau kita raung motosikal, turun dari Port Toyo ni dah petang jemaah, raung motosikal isi minyak 4.5 bang, rong 95. Siapa waktu buruk kena balik pusing kok Pasir Panjang, balik kok Batu Nang, nak balik mula siapa garik demo dengan jatang tak suka bang. Tapi kalau dengan perempuan sedap. Oh memang tau. Walaupun hidup setuh kita, hidup atas pelik tu. Tak setuh. Oh sedap dah. Pasal dia ada ni power ni. Besi berani kalau yang selatan dengan utara dia ada rang. Betul tak? Besi berani nak letak ke atas utara. Kita pun ambil besi berani ni utara juga. Faham tak? Tengok itu yuk tak penuh. Yuk jadi yuk. Wak utara selatan. Nampak? Tu rang tu, faham tak? Kuatnya rang tu besi berani kita letak ke atas meja cermin. Faham? Kita tang ke bawah gerak. Tu. Alik rambut nu mulai nu semek. Dadah dia ni. Ada apa kan? Tu masalah. Batu kena nikah. Bila nikah hilang masalah. Faham? Dah masalah benda besar sekali. Faedah bila nikah dapat orang puang ni. Boleh makan nasi? Tak. Kalau orang bujang dia makan nasi. Ada juga kan? Tak nasi buku pagi si buku. Nampak nasi lemak tak buku dah. Tengah hari ada jual kedai nasi lauk belauk. Petang boleh bahang lagi mi goreng. Tak besar mana lagi. Mana orang bujang boleh makan nasi. Nak nyapu dalam bilik dalam rumah kita, nyapu diri boleh. Nak basuh baju boleh sendiri, beli mesin. Beli mesin 400 tengok. Boh baju, boh sabun, kedok jemur. Tamu jemur pakai sabun-sabun. Tak ada masalah. Benda lebih kali. Boleh bini. Jimok, tengok emak pandang. Ahli jimok dia tahu. Jadi hak tu jangan main. Tok Imam pun kepala haliang. Jangan awak warok tu imam awak warok. Allah. Tak tebing. Tengok janggut ni. Faham? Tu kandak manusia daripada zaman dulu sampai akhir zaman. Betul tak? Tu kelebihan nikah. Lain kita boleh beli. Ni nak beli ni kena nikah baru ada. Jadi bila ada isteri, walaupun boleh makan kedai, tapi keperluan batin kita terlaksana dengan cara yang diluluskan oleh agama. Tu lah. Kerana membimbangkan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah. Duk serabutnya bila nak bini ni mayang tak pasyok. Faham? Jangan main. Sampai masa nak bini, tu tak leleh nak bini. Jangan main. Kalau kambing yang dia sogok ngata. Kambing sampai masa dah, muda dah, 2 tahun dah umur. Kalau kecil tak cara dia main lapak-lapak gitu. Jangan masuk 2 tahun saling gigi. Dia nak ke tina kita rik. Tengok dia sagok kita. Tali ada, dia nak pergi kat tina kita rik. Jangan main. Marah dia. Manusia lebih lagi. Jadi susah. Akad takbir tu ingat Tuhan. Lepas tu dalam Fatihah jeng biar. Buat ni aku bila nak bini. Duk main gitu selok gitu. Maka hati kita bila ada isteri tidak bimbang lagi masalah siapa yang nak kemas bilik, siapa nak nasi, siapa yang nak gini, nak tu, ada belaka dah. Batu isteri sebaik-baik isteri
dia berkhidmat di rumah untuk suami. Kita pergi cari pitih luar, dia persiapan di dalam rumah. Pagi dia merak jemput barang, kita makan. Tak sibuk nak pergi kedai, senang beribadat. Nah, tengah hari senang kita beribadat, kerana balik lagi tak perlu bimbang nak cari nasi duana, sadar di rumah je buka tudung saji siap serba-serbi dah. Tu kelebihan.